Kau tahu tak Cairo Aming tu dia keluarkan sambal dendeng baru-baru ni. Dia R&D setahun tau produk tu. Masuk live video ramai gila orang. Kau tahu tak sale dia dah masa 3 minit apa? 1.2 phone aku ni ada problem sikit tau. Kau tolong check ya. Benda ni tukar LCD pasti tukar minyak hitam je tu. Minyak hitam Minyak hitam je. Minyak aircon lah ni tu. Aduh. Okey. Apa tadi? Lepas tu dia 1.2 juta dalam masa 3 minit je sale dia. Tak tahu. Gunung berapi tu kan. Gunung berapi tu. Okey. Gunung berapi tu. Okey. Kau hanya perlukan satu batu je untuk jatuh. Untuk dia meletup. Ni lah. Kamera aku pun ada problem tak? Benda ni kau ganti dengan 3 boba je. Senang. Aduh. Kau lap sikit je. Lah ya ke senang je? Aduh. Okey. Gunung berapi apa tadi? Gunung berapi apa tadi? Gunung berapi tadi. Kau hanya perlukan satu batu yang kecil je untuk jatuh untuk bagi dia aktif. Macam tu lah. Lepas tu lagi satu aku nak beritahu korang sebenarnya Zeus Coffee ni dia produk lokal tau. Produk Malaysia. Inilah kopi pertama yang dikeluarkan yang mereka boleh. Sekejap. Apa? Kau tahu tak depan tadi tu ada air terjun tu? Ui, function tu je bah. Kau nak pergi tengok tak? Aku kira. Man, jap sekejap Kita sekejap. Okey. Baik dah. Jap.